Okay, so sebelum saya mulakan kita punya sharing session lah. Saya ambil sharing session. Saya nak perkenalkan diri saya dululah. Okay, saya ni Dr. Rizwan. Okay, by profession saya medical entrepreneur. Okay, medical entrepreneur, jadi saya full time business lah. Kita berjumpa dalam satu kolaborasi kerjasama di mana saya adalah pemilik kilang sebenarnya. Saya Dr. Rizwan Manufacturing, di mana produk ni adalah dikilangkan di kilang saya. Okay, dan saya punya satu package lah, boleh kata package mana-mana produk yang dikilangkan di tempat saya, di akhir servis kita akan bagi produk knowledge. Dan kenapa kita bagi produk knowledge? Sebab saya percaya kalau kita nak menjual, kita kena ada knowledge. Awak tidak meyakinkan klien awak dengan ilmu-ilmu yang ada, ilmu-ilmu yang kita perlu untuk kita menjual, benda ni lah yang jadi added value. Okay, jadi saya percaya dengan knowledge yang kita ada inilah yang memberi kita kelebihan kepada kita punya produk. Ini yang membezakan di antara knowledgeable seller dan juga hard seller. Okay, orang tanya A, awak jawab B. Orang tanya B, awak jawab C. Siapa nak beli? Okay, hari ni saya nak berkongsi lah sedikit berkenaan dengan produk baru lah. Produk baru, formulasi baru untuk dipanggil Vetelic. Okay, Vetelic. Vetelic ni adalah nama Vetelic ni ada vital. Vital ni daripada untuk jantung sebenarnya. Okay, Vetelic. Jadi yang ni kita ada beberapa bahan aktif lah. Okay, bahan aktif dia macam ni. Boleh saya minta izin untuk conteng? Ini pun penting ya, awak nak bagi tahu kepada klien-klien awak untuk sesuatu produk ni dia ada 3 sebenar dia punya bahan aktif dia. Produk apa-apa pun mesti dia ada 3 bahan utama, iaitu pertama sekali adalah base product. Yang kedua adalah active ingredient. Dan yang ketiga synergistic ingredient. Okay? Saya ambil analogi dia. Yang ni kena penting, kena tahu sebab apa dia. Yang ni bagaimana benda ni terhasil. Okay? Jadi kalau untuk Vetelic ni base dia adalah air lah. Ada beberapa air sebab dia liquid form. Okay? Air. Kalau tak ada air jadi sabung benda ni. Jadi toko habis. Dia tak jadi liquid form. Faham? Okay, active ingredient. Apa active ingredient? Active ingredient ni adalah ingredient ataupun bahan kandungan di mana kita letak benda tu untuk claim dia. Kalau dia ada benda tu, dia akan jadi. Okay, sebagai contoh. Kalau kita nak buat sabung, sabung tu adalah kita nak letak sabun putih sebagai contoh. Mestilah kita letak ejen-ejen pemutih. Kalau sekiranya ejen pemutih tu tak ada, dia tak jadi putih tu. Faham? Jadi bahan aktif ni, active ingredient very important. Awak kena tekankan dalam product knowledge, dalam selling, dalam marketing, active ingredient. Jangan tekan air tu habis. Air habis minum air kowe pun jadi air. Tak ada apa-apa dah. Jadi active ingredient ni hot penting. Sebab apa? Active ingredient ni apabila kita letak dia berfungsi kepada apa yang kita claim. Okay, sama juga dengan Vetelic ni. Bahan apa yang kita letak bahan aktif dia tu untuk jadi ataupun untuk keberkesanan, effectiveness dia. Keberkesanan dia tu jadi. Bahagia dia. Nanti kita akan perhalusi balik. Okay? Dan yang ketiga adalah synergistic ingredient. Synergistic ingredient ni apabila kita letak sesuatu benda untuk mencantikkan lagi ataupun untuk active ingredient tu berfungsi lebih lagi. Faham? Bermakna bahan aktif very important. Sangat penting. Sebab tu bahan aktif ni kita kena tekankan dalam penjualan produk apa-apa produk, kita kena tekankan bahan aktif. Sebab itulah yang menyebabkan produk kita ni, keberkesanan produk kita tu jadi ke tidak. Faham lah? Dalam online faham ya? Okay, next. So, jadi kita nak bagi problem statement kepada jualan produk ni. Saya nak tanya dulu. You all ni. Awak jual produk ni mesti ada purpose ke? Kenapa dia purpose awak jual produk ni? Selain pada niat kita nak cari rezeki.
Sihat je. Baik saya pergi klinik Dr. Rizwan. Betul tak? Kita brainstorming. Buat apa? Benda ni penting tau. Ini dia panggil problem statement ni. Kak Cik? Buat apa kita buat produk ni? Ni selain pada kita nak jual, nak cari duit ni. Buat apa pentingnya buat produk ni? Key dia menyelesaikan masalah. Tak kisahlah masalah ke apa. Betul tak? Kalau ada orang masalah, kita buat produk untuk menyelesaikan masalah. Tu je utama dia. Faham tak? Kalau tak ada tu je tu, memang tak berfungsi. Bukan tak berfungsi. Memang orang tak akan beli. Faham tak? Sebab apa dia? Tak ada saya saja nak beli. Baik saya buat duit bagi travel. Betul tak? Mesti dia beli tu sebab ada tujuan. Tujuan itulah yang kita akan relate ataupun kita berhubung dengan problem statement dia. Okey? Sebagai contoh yang ni kita target pada untuk orang tua. Okey, orang tua ni dalam bidang perubatan yang panggil geriatric. Boleh take note geriatric. Jadi kalau awak buat live host ke apa, jangan ayat orang tua tak nampak. Kalau ayat okey ini untuk orang geriatric, nampak awak tu educated sikit. Okey, benda sama je, term sahaja lain. Okey? Okey. Geriatric. Kenapa kita fokus pada geriatric? Ini problem statement dia. Sebab apa? Sebab orang tua ni dia ada masalah tenaga. Tulis situ. Gapo-gapo melibatkan orang tua, problem dia adalah aging process. Proses penuaan. Siapa-siapa pun akan jumpa benda sama. Sebab apa dia? Apabila jumpa tua lah, siapa dia panjang umur, tenaga dia kurang lah. Sebelum ni boleh maraton 41 kilo, masuk umur 40-50, saya rasa mepes. Half marathon pun tak tahu dah habis ke tak. Sebab apa dia? Tenaga. Dia tak serupa dengan orang tua dengan muda. Tak? Jadi tenaga. Jadi kita boleh tackle untuk tenaga. Problem dia. Yang kedua MSK. MSK ni apa dia? MSK adalah musculoskeletal. Musculoskeletal ni dia melibatkan otot, tulang dan juga saraf. Dalam bidang perubatan, kalau kita belajar perubatan, fisiologi, dia masuk sekali musculoskeletal. Dia masuk sekali saraf, tulang dan juga otot. Sebab apa dia? Dia mari combo benda tu. Kalau tulang patah, saraf dia tu problem lah. Sendi dia problem lah. Otot dia cedera lah. Sebab apa dia? Benda tu dia jepek sekali. Faham? Okey. Sebagai contoh awak main futsal kau main cakdung kau. Okey. Seleheng sikit ataupun terseliuh, dislocate. Tulang kita dislocate, ligamen kita rosak dan juga otot kita pun bengkak. Dia akan main sekaligus. Okey? Sebab tu problem pada orang tua dia ada masalah MSK ni. Sebab apa dia? Apabila tua dia punya cecair synovial ataupun cecair synovial ni tahu ke tak? Cecair di antara lutut-lutut dan di antara sendi-sendi cecair tu. Cecair synovial ni mengurang. Okey, jadi geseran berlaku. Okey, jadi orang tua ni senang dapat arthritis. Okey, sakit urat. Sebab apa dia? Sebab ketegangan otot dan juga saraf. Kebah-kebah. Kita kena boleh tackle ni problem statement. Orang tua lagi. Masalah orang tua ni masalah kulit. Dok. Masalah kulit. Apa masalah kulit? Sebabnya apabila aging proses berlaku, collagen tu berkurang. Awak boleh ambil take note kat sini. Collagen berkurang menyebabkan kulit kita kedut. Okey, kulit kedut itulah masalah dia banyak. Apabila kulit kedut, masalah dia gatal, masalah kulit kuning, masalah kuning kering. Okey, dryness skin. Okey, kulit kering. Satu. Yang kedua, gatal. Okey, yang ketiga, senang untuk dapat jangkitan. Okey, jangkitan kulit lah. Urat lah, apa lah. Okey, iaitu yang kedua. Yang seterusnya, melibatkan mata. Okey, mata. Jadi mata ni sebab apa? Sebab apabila kita aging proses penuaan berlaku, mata kita ni akan jadi kabur.
Sebelum untuk pakai spek, you akan jadi pakai spek. Sebab apa dia? Kita punya eye reflective ocular nerve kita ataupun dia panggil ocular nerve. Ocular nerve ni adalah saraf mata. Saraf mata kita tu tak elastik dah. Okey, cahaya masuk pun kita tak elastik, menyebabkan kita kurang penglihatan ataupun kita rabun lah. Okey, jadi untuk mata ni juga problem statement, problem pada orang tua. Okey, dan seterusnya apabila melibatkan orang tua ni, apabila makin menua, imuniti kita makin melemah. Okey, jadi imuniti makin melemah, sudah tentu senang dapat nyakit. Okey, imuniti benda tu virus jangkitan virus. Okey, so kalau untuk orang tua Vitalik ni, bagaimana Vitalik ni boleh cover benda ni. Later kita akan pergi ke satu bahan untuk kita tengok bagaimana ia berfungsi. Okey? Okey, nanti kita akan pergi kepada satu persatu. Kencing manis tu macam mana, kolesterol tu macam mana. Sebab apa? Sebab dia melibatkan satu tenaga dan juga bagaimana produk ni dia panggil reverse action. Reverse action ni dia bagaimana kita memperelokkan sistem circulation kita ataupun darah kita. Apabila sistem darah kita okey, comellah belaka.